Kadang-kadang ada orang simpan emas ni sebab ikut kawan-kawan, ikut orang kan. Bila dia buat macam tu, bila dia simpan tak ada matlamat tuan-tuan, mungkin dia tidak akan konsisten menabung emas, tak akan konsisten menyimpan emas. Jadi cara terbaik adalah tetapkan matlamat. Kenapa tuan-tuan kena simpan emas? Katakanlah, dia bila matlamat ni tuan-tuan mungkin bergantung kepada peringkat umur orang yang menyimpan emas tu. Kalau orang yang baru bekerja, baru grad, baru nak mulakan kehidupan di alam pekerjaan, simpan emas mungkin tujuan dia untuk selesaikan hutang belajar. Simpan emas untuk gunakan, kumpul emas untuk berkahwin. Untuk orang muda yang baru bekerja, baru grad dan sebagainya. Kalau yang dah berkeluarga, mungkin simpan emas sebab nak jadikan deposit untuk beli rumah. Tetapkan matlamat tuan-tuan. Okey, simpan emas cukup gram, jual emas tu gunakan deposit untuk beli rumah, beli hartanah. Itu yang pertama. Mungkin simpan emas untuk pergi umrah. Simpan emas cukupkan gram, gunakan untuk pergi umrah ataupun nak pergi haji, nak beli kenderaan dan sebagainya. Itu untuk yang dah bekerja, yang dah berkeluarga. Kalau yang dah pencen, okey, mungkin simpan emas untuk simpanan hari tua. Okey, simpanan untuk pencen nanti. Okey, kalau semua dah ada, itulah sebagai backup keuangan kita, backup simpanan kita bila kita pencen nanti.